Apa benda ni? Sebuah video berdurasi hanya 10 saat yang dirakam oleh seorang ahli perniagaan Amerika di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLEA telah tular ke seluruh dunia dalam sekelip mata dengan jumlah tontonan mencecah 12 juta kali. Tetapi apa yang paling mengejutkan perakam video itu bukanlah kandungan video tersebut, tetapi komen-komen yang datang mencurah-curah dari seluruh dunia yang sependapat. Di Amerika, tiada pemandangan seperti ini. Kenapa hanya Malaysia yang boleh melakukannya? Pemandangan apakah yang telah dirakam? Dan mengapa ia begitu mengagumkan orang di seluruh dunia? Mari kita lihat. Mark Wilson, 45 tahun, ialah seorang rakan kongsi kanan di sebuah firma perunding terkemuka yang beribu pejabat di Los Angeles. Dengan pendapatan tahunan melebihi RM1 juta, lapangan terbang sudah menjadi seperti pejabat keduanya kerana sering mengembara ke seluruh dunia. Lapangan terbang terbaik? Sudah tentu, Lex. Itulah keyakinan beliau yang tidak pernah goyah. Sememangnya, lapangan terbang antarabangsa Los Angeles ialah hub penerbangan global yang mengendalikan 87 juta penumpang setahun. Mark sangat berbangga dengan infrastruktur mega yang dibina oleh industri penerbangan Amerika. Lapangan terbang di Malaysia pastinya sama seperti di Vietnam atau Thailand, katanya kepada rakan sekerjanya sebelum ini. KDNK Amerika adalah kira-kira 20 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Angka itu sudah menjelaskan segalanya. Mark amat meyakininya. Tetapi sebab sebenar beliau memandang rendah negara itu berpunca daripada pengalaman memalukan yang pernah dialaminya di sebuah lapangan terbang di Asia Tenggara tahun lalu. Beg pakaiannya telah dicampak oleh seorang petugas sehingga dokumen penting di dalamnya bertaburan. Apabila beliau membuat aduan, petugas itu hanya menjongketkan bahu. Inilah standard lapangan terbang di Asia, fikirnya. Pengalaman itu mengukuhkan lagi stereotipnya. Semasa pesawat mula mendarat di KLEA, Mark tersenyum sinis. Dalam perjalanan perniagaan kali ini, aku akan tunjukkan kepada orang Malaysia kuasa sebenar Amerika. Projek yang sedang diusahakannya ialah satu perjanjian penggabungan dan pemerolehan berskala besar dengan sebuah syarikat Malaysia. Membawa model perniagaan Amerika yang mementingkan kecekapan ke Malaysia adalah satu tugas yang ideal. Orang Malaysia terlalu sibuk dengan perkara-perkara remeh sehingga mereka terlepas pandang perkara yang benar-benar penting. Itulah pandangannya terhadap rakyat Malaysia. Dalam ranking daya saing Forum Ekonomi Dunia, Amerika berada di tempat kedua, manakala Malaysia di tempat ke-29. Mark percaya sepenuhnya bahawa angka itu adalah kebenaran mutlak. Malah ketika pramugari menerangkan tentang budaya Malaysia, riak wajahnya tetap dingin. Sopan santun tidak membantu dalam perniagaan. Apa yang penting hanyalah hasil. Ketika pesawat semakin hampir untuk mendarat, perasaan gah mula membuak di dalam hati Mark. Beliau membayangkan ahli-ahli perniagaan Malaysia yang akan tunduk kepada kuasa besar Amerika. Namun beliau tidak tahu bahawa realiti yang bakal dihadapinya akan mengubah pandangan dunianya secara total. Sebaik sahaja pesawat mendarat di Clear, pengalaman yang akan mengubah hidup Mark bermula. Sebaik sahaja melangkah ke terminal KLIA, Mark merasakan sesuatu yang sedikit luar biasa. Lantainya begitu bersih sehingga berkilat. Mungkin baru dibuka, fikirnya. Dalam perjalanan ke kaunter immigration, Mark secara tidak sedar melihat jam tangannya. Jika di LAX, waktu sebegini pasti beratur panjang, tetapi kaunter immigration di KLEA sangat lancar. Mungkin kerana kurang penumpang, Mark membuat kesimpulan, tetapi di tali sawat bagasi, keyakinannya mula retak buat kali pertama. Apabila petugas meletakkan bagasi di atas tali sawat, mereka menyusun setiap satu beg dengan teliti. Apa yang mereka buat ni? Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat di Amerika. Petugas di sana hanya akan meletakkan beg tanpa mengambil kira arah atau kedudukannya. Tetapi petugas di KLEA menyusun semua pemegang beg menghadap ke arah yang sama supaya mudah untuk penumpang mengambilnya. Tidak efisien langsung, buang masa, Mark mengerutkan dahi. Dalam sistem nilainya, tindakan ini tidak masuk akal. Asas perniagaan cara Amerika ialah kecekapan masa. Setiap minit, setiap saat memberi kesan langsung kepada keuntungan. Tetapi kekeliruan yang lebih besar menantinya. Dalam perjalanan ke pintu keluar, Mark sesat.
Papan tanda di clear adalah dalam pelbagai bahasa, tetapi bagi beliau yang terbiasa dengan papan tanda besar dan ringkas gaya Amerika, perhatian orang Malaysia terhadap perincian membuatnya keliru. Maaf, di mana laluan ke perhentian teksi? Beliau bertanya kepada seorang petugas lapangan terbang dalam bahasa Inggeris. Petugas itu walaupun tidak fasih berbahasa Inggeris, cuba sedaya upaya untuk menerangkan. Tetapi Mark lebih terkejut dengan tindakan petugas itu seterusnya. Apabila melihat penjelasan lisan mungkin tidak mencukupi, petugas itu mula membawanya terus ke perhentian teksi. Oh, tak perlu susah-susah, kata Mark berasa segan. Di Amerika, petugas lapangan terbang tidak akan sekali-kali mengiringi penumpang secara peribadi seperti ini. Tugas mereka hanyalah melakukan apa yang termaktub dalam deskripsi kerja. Perkhidmatan tambahan dianggap sebagai pilihan berbayar, tetapi petugas di KLEA itu tersenyum dan menjawab, tugas kami adalah untuk memastikan keselesaan pelanggan, Encik. Satu perasaan yang tidak dapat dijelaskan timbul di hati Mark. Petugas ini tidak mendapat apa-apa balasan. Kenapa dia sanggup berbuat sejauh ini? Ini adalah tindakan yang tidak dapat dijelaskan oleh rasionalisme Amerika. Apabila tiba di perhentian teksi, petugas itu menunduk hormat lalu beredar. Mark berdiri kaku sendirian. Perasaan apa ini? Hatinya dipenuhi dengan kekeliruan dan kehangatan. Tetapi beliau menepis perasaan itu. Bukan masanya untuk sentimental. Dalam dunia perniagaan, kecekapan adalah segala-galanya. Mark mengingatkan dirinya semasa menaiki teksi. Beliau cuba mengesahkan semula tanggapannya terhadap Malaysia melalui perbualan dengan pemandu teksi. Adakah petugas di lapangan terbang ini sentiasa sebaik ini? Pemandu itu menjawab seolah-olah ia perkara biasa. Oh, itu perkara biasa bang. Utamakan pelanggan kan? Kekeliruan Mark semakin bertambah. Selepas mendaftar masuk ke hotel, Mark sedang menyemak dokumen untuk rundingan keesokan harinya, tetapi beliau tidak dapat mencari fail pembentangan yang penting. Beliau teringat telah meletakkannya di dalam beg yang didaftar masuk. Jangan-jangan satu fikiran buruk melintas di kepalanya. Beliau menggeledah semua begnya, tetapi dokumen itu tidak ditemui. Rundingan esok amat penting untuk kerjayanya. Jika projek ini berjaya, Mark mungkin akan dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar bagi rantau Asia. Tetapi tanpa dokumen penting itu, rundingan itu pasti gagal. Celaka! Sama saja macam lapangan terbang di negara lain. Mark menggeletar kerana marah. Mimpi ngeri yang pernah dialaminya di Asia kembali menghantuinya. Bagasi hilang, petugas tidak bertanggungjawab dan akhirnya terpaksa pasrah. Beliau yakin semua lapangan terbang di Asia adalah sama. Keesokan paginya, beliau menelefon bahagian barang hilang clear. Saya sedang mencari sebuah fail dokumen penting. Saya tiba semalam. Petugas di talian mendengar situasinya dengan sopan dan menjawab, baik encik, kami akan semak dengan segera. Boleh berikan kami masa dalam 30 minit? Mark hampir berputus asa. Di Amerika, pertanyaan tentang bagasi pun mengambil masa yang lama. Apatah lagi di Malaysia, pasti lebih lama. Tetapi, bertentangan dengan jangkaannya, telefon berdering 20 minit kemudian. Encik, kami sudah jumpa dokumen yang encik cari. Suara petugas itu kedengaran lega. Betul ke? Mark tidak dapat menyembunyikan rasa terkejutnya. Ya, encik. Ia dijumpai di bawah tempat duduk semasa kerja-kerja pembersihan malam tadi dan kami terus menyimpannya di sini. Apabila Mark bergegas ke lapangan terbang, petugas telah menyimpan dokumennya dengan baik. Fail itu dalam keadaan sempurna, tiada satu helaian pun yang hilang. Terima kasih banyak-banyak. Anda sangat membantu. Tetapi kata-kata petugas itu seterusnya membuatkan Mark terdiam. Sebenarnya, kami sedang bersiap untuk menghantarnya ke Hotel Encik. Kami minta maaf kerana menyusahkan encik untuk datang ke sini. Mark benar-benar bingung. Beliau yang kehilangan dokumen itu kerana kecuaiannya sendiri, tetapi petugas pula yang meminta maaf. Malah mereka berniat untuk menghantarnya terus ke hotel. Ini adalah perkhidmatan yang tidak mungkin berlaku di Amerika. Kenapa? Kenapa anda buat semua ini untuk saya? Mark tidak dapat menahan diri daripada bertanya. Petugas itu kelihatan sedikit serba salah sebelum menjawab, apabila kami menerima amanah barangan penting pelanggan adalah menjadi tanggungjawab kami untuk memulangkannya dengan selamat. Lagipun, takkan kami sanggup biarkan pelanggan yang dalam kesusahan kan?
Perasaan yang tidak dapat dijelaskan itu muncul lagi di hati Mark. Petugas ini tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat sejauh ini. Mengapa dia begitu prihatin? Walaupun tanpa sebarang ganjaran atau bayaran, mengapa dia sanggup meluangkan masa untuk orang lain? Saya gembira dapat membantu. Senyuman petugas itu kelihatan tulus, seolah-olah dia gembira seperti ia adalah masalahnya sendiri. Di dalam teksi dalam perjalanan ke mesyuarat, Mark berfikir secara mendalam. Apa yang dialaminya dalam 24 jam yang lalu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sistem nilainya. Ia adalah tindakan yang bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, tetapi ia meninggalkan perasaan yang menyenangkan di hati. Adakah aku terlepas pandang sesuatu yang penting? Tetapi beliau menepis fikiran itu. Jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Dalam dunia perniagaan, hasil adalah segala-galanya. Mark menaikkan semangatnya. Beliau bertekad untuk membuktikan kehebatan model perniagaan Amerika yang berteraskan kecekapan dalam rundingan yang akan datang. Rundingan berjalan lebih lancar daripada yang dijangkakan. Pembentangan Mark sempurna dan para eksekutif syarikat Malaysia mendengar dengan teliti. Jika sistem kami diguna pakai, kos dapat dikurangkan sebanyak 30% dan bilangan pekerja dapat dikurangkan separuh. Pihak Malaysia nampaknya berminat dengan kecekapan yang ditunjukkan dalam bentuk angka. Tetapi di penghujung rundingan, satu soalan yang tidak dijangka timbul. Bagaimana dengan nasib pekerjaan kaki tangan kami? Adakah nasib pekerja yang akan diberhentikan telah dipertimbangkan? Mark tersenyum sinis dalam hati. Dalam perniagaan, membuang bahagian yang tidak cekap adalah perkara biasa. Itu akan membawa kepada pertumbuhan syarikat. Tetapi riak wajah pihak Malaysia menjadi keruh. Kami menganggap pekerja kami seperti keluarga. Kami tidak boleh membuang mereka begitu sahaja. Mark tidak faham. Mencampur-adukkan perasaan dengan perniagaan adalah tidak rasional. Emosi tidak akan membantu syarikat berkembang. Untuk menang dalam persaingan global, kecekapan adalah mutlak. Keputusan rundingan itu ditangguhkan. Pihak Malaysia berkata mereka akan mempertimbangkannya, tetapi Mark tahu itu sama seperti penolakan. Dalam perjalanan pulang ke hotel, beliau tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya. Orang Malaysia ini sukar difahami, masih belum mencapai standard global. Tetapi kejadian pada keesokan harinya membuatkannya lebih keliru. Di lobi hotel, beliau terserempak dengan seorang kaki tangan muda dari syarikat Malaysia yang baru ditemuinya semalam, Farid namanya. Selamat pagi, Encik Wilson. Farid menunduk hormat. Terima kasih untuk semalam. Mark berwaspada. Beliau bimbang akan disindir selepas ditolak, tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Sebenarnya, saya ingin Encik Wilson mengenali budaya kami di Malaysia. Jika ada masa lapang, bolehkah saya menjemput Encik melawat syarikat kami? Mark berasa heran. Walaupun randingan telah ditolak, mengapa dia dijemput melawat syarikat? Pasti ada udang di sebalik batu. Saya tidak begitu berminat, jawab Mark dengan dingin. Tetapi Farid tidak berputus asa. Kecekapan yang Encik Wilson sebutkan itu memang penting. Tetapi kami juga ada cara kecekapan kami sendiri. Jika Encik melihatnya, saya percaya Encik akan menemui sesuatu yang baru. Akhirnya Mark tewas kepada rasa ingin tahunya dan bersetuju. Tetapi di dalam hatinya masih ada keyakinan yang kuat. Aku hanya akan melihat pengurusan cara Malaysia yang tidak efisien itu. Mungkin ini peluang yang baik untuk mengesahkan lagi keunggulan Amerika. Pada hari lawatan, Mark terkejut. Suasana di syarikat Malaysia itu sangat berbeza dengan di Amerika. Hubungan antara pekerja sangat rapat, seperti sebuah keluarga. Tetapi di mata Mark, ia adalah gambaran ketidakcekapan. Bagaimana persekitaran yang terlalu memanjakan ini boleh membina daya saing? Fikirnya dengan sinis. Semasa melawat kilang, pekerja sedang menyelenggara mesin dengan teliti. Di Amerika, kerja seperti ini akan diserahkan kepada syarikat luar. Tiada kesedaran tentang kos, Mark yakin. Di kafeteria semasa makan tengah hari, beliau lebih terkejut. Para eksekutif dan pekerja biasa duduk makan di meja yang sama. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat di Amerika. Tiada pembahagian kelas seperti ini bagaimana disiplin organisasi dapat dikekalkan. Tetapi pada petang itu, satu insiden berlaku yang menggoncang sistem nilai Mark. Satu kemalangan kecil berlaku di kilang. Seorang pekerja cedera ringan.
Tetapi cara syarikat Malaysia itu menanganinya membuatkan Mark terdiam. Sebaik sahaja kemalangan berlaku, suasana di kilang berubah. Tetapi tiada kekecohan seperti yang dijangkakan Mark. Sebaliknya, ia ditangani dengan tenang dan sistematik. Pekerja yang paling dekat mula memberikan pertolongan cemas kepada mangsa manakala seorang lagi memanggil ambulans dan seorang lagi menghubungi keluarga mangsa. Mungkin mengikut manual, fikir Mark pada mulanya. Di Amerika juga ada prosedur tindak balas kecemasan, tetapi apa yang berlaku seterusnya melangkaui imajinasinya. Apabila pengurus kilang tiba di tempat kejadian, perkara pertama yang dilakukannya ialah memohon maaf kepada pekerja yang cedera. Saya minta maaf. Ini semua kerana pengurusan saya yang lemah. Jika di Amerika, perkara pertama yang perlu dilakukan ialah menyiasat siapa yang bertanggungjawab dan menimbang risiko undang-undang. Meminta maaf secara emosional seperti ini dianggap tindakan yang berbahaya, tetapi permohonan maaf pengurus kilang itu jelas datang dari hati. Yang lebih mengejutkan ialah apa yang berlaku selepas itu. Apabila mangsa dibawa ke hospital, pengurus kilang memanggil semua pekerja. Kemalangan ini berpunca daripada masalah dalam pengurusan keselamatan kita. Mulai esok, kita akan mengkaji semula semua prosedur kerja. Kita tidak boleh biarkan kemalangan seperti ini berulang lagi. Mark bingung. Punca kemalangan itu adalah kecuaian mangsa sendiri. Mengapa pengurus kilang perlu bertanggungjawab? Jika di Amerika, ini akan dianggap sebagai tanggungjawab peribadi. Tetapi apa yang lebih tidak difahaminya ialah reaksi pekerja lain. Tiada siapa yang menyalahkan pengurus kilang. Sebaliknya, ramai yang berkata, kami juga patut lebih berhati-hati. Seluruh organisasi menanggung tanggungjawab ini. Ini sangat tidak efisien. Rungut Mark dalam hati. Tetapi pemandangan pada keesokan harinya memberikan keretakan yang muktamad pada sistem nilainya. Apabila beliau kembali ke kilang, pekerja yang cedera semalam telah kembali bekerja walaupun masih berbalut. Kenapa tak berehat? Anda layak mendapat cuti sakit bergaji kan? Apabila Mark bertanya, pekerja itu kelihatan serba salah. Saya dah susahkan semua orang, takkan saya nak berehat pula? Sedera sikit je, saya masih boleh buat kerja-kerja pejabat. Jawapan ini membuatkan Mark terdiam. Di Amerika, menggunakan cuti sakit selama mungkin adalah perkara biasa kerana itu adalah hak pekerja. Tetapi pekerja ini memilih tanggungjawab berbanding hak. Yang lebih mengejutkan ialah tindakan pekerja lain. Mereka membahagikan kerja mangsa secara semula jadi. Tiada siapa yang merungut. Sebaliknya, ramai yang bertanya, awak okey tak? Jangan paksa diri. Apa benda ni? Mark benar-benar keliru. Mengutamakan kepentingan kolektif berbanding kepentingan peribadi. Mengutamakan tanggungjawab berbanding hak. Ini bertentangan sama sekali dengan teori perniagaan yang dipelajarinya. Semasa rehat tengah hari, beliau bertanya kepada Farid, kenapa semua orang begitu memikirkan syarikat? Boleh saja fikirkan kepentingan diri sendiri kan? Farid berfikir sejenak sebelum menjawab, syarikat ini menyara kehidupan kami. Jadi wajarlah kami menyokong syarikat ini semula. Saling bantu-membantu akhirnya akan membuat semua orang gembira. Mark masih tidak faham. Tetapi apabila beliau melihat data prestasi syarikat itu, beliau semakin keliru. Berbanding dengan syarikat Amerika yang berteraskan kecekapan, produktiviti mereka tidak kurang hebatnya. Sebaliknya, kadar pengekalan pekerja sangat tinggi dan kualitinya jauh lebih baik. Mungkin ini kebetulan, mungkin hanya berjalan lancar buat masa ini. Mark memberitahu dirinya, tetapi jauh di sudut hatinya, satu perasaan lain mula timbul. Mungkinkah apa yang aku anggap sebagai kecekapan hanyalah di permukaan? Kecekapan sebenar mungkin berada lebih dalam daripada itu. Persoalan itu mula berakar umbi di dalam hatinya secara senyap. Pada hari kepulangannya, Mark berada di Clyde dengan perasaan yang bercampur baur. Seminggu berada di sini telah menggoncang pandangannya terhadap Malaysia. Tetapi beliau masih tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Akhirnya, cara perniagaan Amerika adalah standard dunia. Malaysia hanyalah kes terpensil, katanya pada diri sendiri semasa berjalan ke kaunter daftar masuk. Tetapi kemudian, satu masalah yang tidak dijangka berlaku. Sistem mengalami gangguan, menyebabkan tempahan Mark tidak dapat disahkan. Kami mohon maaf atas kesulitan ini. Encik,
Sistem sedang dalam proses pemulihan, kata petugas di kaunter sambil menunduk hormat. Mak mula berasa jengkel. Di Amerika, masalah seperti ini sering berlaku, tetapi biasanya ia berakhir dengan jawapan, ini masalah sistem. Tetapi cara Clea menanganinya sangat berbeza. Kami amat memohon maaf atas kesulitan ini. Sebentar lagi pengurus kami akan datang untuk membantu Encik secara peribadi. Beberapa minit kemudian, tindakan pengurus yang muncul membuatkan mata Mark terbeliak. Dia adalah seorang wanita pertengahan umur beruniform. Nama saya Puan Hamidah. Saya dengan tulus ikhlas memohon maaf atas kesulitan yang disebabkan oleh sistem kami kali ini. Puan Hamidah menunduk hormat. Di Amerika, seorang pengurus tidak akan datang memohon maaf secara langsung seperti ini. Tetapi yang lebih mengejutkan ialah tindakan seterusnya. Sebagai tanda permohonan maaf, kami akan menaik taraf tempat duduk Encik ke kelas pertama dan memberikan baucar untuk kegunaan akan datang. Mark berasa bingung. Masalah sistem adalah milik syarikat penerbangan, bukan tanggungjawab lapangan terbang. Mengapa Clea perlu bertanggungjawab sejauh ini? Lapangan terbang dan syarikat penerbangan adalah organisasi yang berbeza, kan? Mengapa anda berbuat sejauh ini untuk saya? Puan Hamidah menjawab dengan sedikit senyuman. Bagi pelanggan lapangan terbang dan syarikat penerbangan, kedua-duanya adalah Malaysia. Kami semua berharap perjalanan pelanggan berjalan lancar. Perbezaan organisasi tidak penting. Kata-kata ini amat mengejutkan Mark. Di Amerika, sempadan tanggungjawab organisasi dibahagikan dengan jelas. Tidak campur tangan dalam urusan yang bukan tugas sendiri adalah prinsip utama. Tetapi Puan Hamidah melangkaui sempadan organisasi dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Sambil menunggu di ruang istirahat, Mark mengimbas kembali peristiwa-peristiwa sepanjang seminggu yang lalu. Bantuan mesra petugas lapangan terbang, petugas yang cuba menghantar barang yang hilang, syarikat yang menjaga pekerja seperti keluarga. Kilang di mana semua orang bersama-sama bertanggungjawab atas kemalangan dan kini seorang pengurus yang bekerja untuk pelanggan tanpa mengira sempadan organisasi. Perkara yang sama dalam semua cerita ini ialah hati yang memikirkan orang lain. Walaupun kelihatan bertentangan dengan kecekapan dan rasionalisme, ia menghasilkan hasil yang terbaik. Mungkin inilah kekuatan sebenar Malaysia. Ketika hampir waktu menaiki pesawat, Mark tidak dapat menahan diri daripada mengeluarkan telefon pintarnya. Beliau ingin merakam video perkhidmatan Puan Hamidah sebentar tadi, tetapi sebab merakamnya berbeza sama sekali dari niat asalnya. Pada mulanya, beliau berniat untuk mengejek perkhidmatan Malaysia yang dianggapnya berlebihan. Tetapi sekarang, beliau ingin memperkenalkan perkhidmatan yang luar biasa ini kepada dunia. Apabila beliau meminta izin Puan Hamidah untuk merakam video, dia menjawab dengan sedikit malu, saya hanya buat perkara biasa saja, Encik. Tapi kalau ia boleh memberi manfaat, silakan. Video yang dirakamnya hanya berdurasi 10 saat. Ia adalah gambar Puan Hamidah menguruskan bagasi dengan teliti dan menunduk hormat kepada pelanggan dengan senyuman. Ia kelihatan biasa, tetapi bagi Mark, beliau tahu bahawa pemandangan biasa inilah yang menunjukkan kekuatan sebenar Malaysia. Semasa menaiki pesawat, beliau bergumam sendirian, "Aku memang silap. Aku terlepas pandang perkara yang paling penting," dan beliau memutuskan untuk menyebarkan video ini ke seluruh dunia. Setibanya di Los Angeles, Mark terus memuat naik video itu ke media sosial dengan kapsion, "Adakah ini benar-benar wujud? Video 10 saat di Clea." Beliau meluahkan perasaannya yang sebenar di ruangan komen. "Saya telah salah faham tentang Malaysia. Pekerja dalam video ini tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Dia hanya memikirkan pelanggan dengan sepenuh hati. Tetapi saya sedar, inilah kekuatan sebenar Malaysia." Video itu tular dengan pantas. Jumlah tontonan mencecah 1 juta dalam sehari dan 12 juta dalam seminggu. Komen-komen yang mencurah-curah dari seluruh dunia melangkaui jangkaan Mark. Pemandangan yang takkan dijumpai di lapangan terbang Amerika. Inilah dia, perkhidmatan cara Malaysia. Bukan sekadar layanan di permukaan, tetapi dapat dirasai keikhlasan dari hati. Kenapa hanya Malaysia yang boleh buat macam ni? Yang paling mengagumkan ialah komen daripada petugas-petugas lapangan terbang dari pelbagai negara. Kami pun ingin mencontohinya. Kami dah lupa cara untuk prihatin pada pelanggan. Esok saya akan ubah cara pemikiran saya. Mark berasa amat terharu.
Pengalamannya sedang memberi kesan kepada orang di seluruh dunia. Tetapi perubahan terbesar berlaku pada diri Mark sendiri. Gaya rundingan perniagaannya berubah secara drastik. Beliau tidak lagi hanya mengejar kecekapan semata-mata, tetapi mula berfikir dari sudut pandangan pihak lain. Pengurangan kos memang penting, tetapi nasib pekerjaan semua kaki tangan juga sama pentingnya. Mari kita cari jalan untuk mencapai kedua-duanya sekali. Pendekatan ini pada mulanya dipersoalkan oleh rakan-rakannya. Apa yang dah jadi pada kau di Malaysia, Mark? Tak macam kau langsung, tetapi hasilnya melangkaui jangkaan. Cadangan yang mengambil kira pandangan pihak lain lebih diterima oleh syarikat-syarikat. Hubungan kepercayaan jangka panjang terbina dan kadar urus niaga berulang meningkat dengan ketara. 6 bulan kemudian, Mark dinaikkan pangkat menjadi pengurus besar bagi rantau Asia. Tetapi apa yang paling dibanggakannya ialah perkara lain. Videonya menjadi pencetus kepada penambahbaikan perkhidmatan di pelbagai lapangan terbang di seluruh dunia. Perkhidmatan yang mula digelar Standard Malaysia itu telah meningkatkan kepuasan pengguna dengan ketara. Mesej terima kasih dari seluruh dunia dihantar kepada Mark. Video anda membuatkan saya mengenali kehebatan Malaysia. Saya pun ingin melawat Malaysia. Anda mengajar saya apa itu keikhlasan yang sebenar. Kini Mark melawat Malaysia beberapa kali setahun. Selain urusan perniagaan, ada banyak lagi yang ingin dipelajarinya dari negara ini. Baru-baru ini, beliau bertemu semula dengan Puan Hamidah di Clear. Selamat kembali, Encik Wilson. Dia masih mengingatinya. Video itu dah tular ke seluruh dunia ya. Saya cuma buat kerja biasa. Malu saya dibuatnya. Mark menjawab dari lubuk hatinya Puan Hamidah, perkara biasa yang Puan lakukan itulah yang telah mengubah dunia. Hati rakyat Malaysia yang penuh keprihatinan sedang memberi harapan kepada orang di seluruh dunia. Saya sendiri ingin menjadi sebahagian daripadanya. Sambil berjalan di Clear, Mark dipenuhi dengan rasa syukur. Beliau bersyukur kerana berpeluang mengenali Malaysia dan pada masa yang sama berasa malu dengan keangkuhannya setahun yang lalu. Kecekapan itu penting, tetapi ada sesuatu yang lebih penting. Hati yang memikirkan orang lain akan membawa kepada kejayaan yang sebenar. Inilah pelajaran paling berharga yang dipelajari Mark dari Malaysia dan kini beliau sedang menjalankan misinya untuk menyebarkan pelajaran itu ke seluruh dunia. Kisah yang bermula dari sebuah video berdurasi 10 saat ini terus bergema di seluruh dunia sehingga ke hari ini.